Assalamualaikum dan hai. Kepada vendor yang dah daftar sebagai tukang di sistem Tukang Pro, saya nak tunjukkan sedikit live demo untuk korang login ke dalam sistem Tukang Pro ni. Untuk pengetahuan korang perlu login pada hari di mana korang available untuk bekerja. Kalau korang tak login, sistem akan anggap yang korang ni tak bekerja dan profil korang takkan muncul dalam senarai tukang yang akan dipilih oleh customer. So korang kena login ya. Kecuali kalau korang pada hari tu korang tak nak bekerja, yang tu tak perlu login lah. Okey, korang boleh mula login seawal pukul 8 pagi. Tapi tak kisahlah pukul berapa korang nak login pun kan. Tapi sistem akan mula dibuka untuk login seawal pada pukul 8 pagi. Tapi ni saya nak bagi tahu ni. Kalau korang register banyak servis, korang perlu login setiap servis yang korang daftar tu menggunakan username yang korang daftarkan. Di Tukang Pro, username adalah unik. Maknanya, setiap username takkan sama dengan username orang lain. Jadi kalau korang yang daftar banyak servis tu, saya cadangkan untuk memudahkan korang ingat, korang gunalah macam untuk servis repair pipe, korang menggunakan username Abu1. Untuk servis potong rumput, korang gunakan username Abu2. Untuk servis cat rumah, korang gunakan username Abu3. Jadi kalau macam ni, senanglah korang nak ingat dan senang korang nak login kan. Faham kan? Dapat idea? Okey, cantik. Okey, jom saya tunjukkan demo. Okey, saya masuk ke dalam app Messenger. Okey, dan saya cari conversation dengan Tukang Pro. Okey, kemudian apa yang korang boleh nampak di belah kanan sebelah bawah. Di sini korang akan nampak ada 3 garisan kan, 3 line tu. Okey, yang ni menu punya tab tau. Okey, jadi korang boleh klik pada situ dan akan keluar 3 option. Okey, dan untuk login vendor saya klik pada option yang kedua ini iaitu login vendor. Jadi korang nampak dia dah keluar dah. Okey, kat sini ada lagi 3 option, login, nak update info dan isi top up. Nak update info ni andai kata kalau korang nak tukar, macam korang berpindah rumah ke kan, daripada A korang berpindah ke B dan korang nak tukar korang punya lokasi servis, boleh buat kat situ. Isi top up pula kalau macam korang ada apa-apa isu bila korang top up tapi kredit tak masuk dalam akaun ke, so korang boleh klik kat sini dan nanti kita akan ada staff yang akan boleh assist lah. Okey, dan untuk login ni kita tekan pada login ni. Okey, dia minta masukkan username, so sekarang masukkan username. Okey, dia nampak di tab yang saya masuk login untuk servis repair pipe. Dan sekarang dia minta password, saya masukkan pula password. Okey, dah login. And then dia detect yang saya punya kredit tinggal 2. Jadi dia tanya sama ada saya nak top up ataupun tak. Okey, bila kredit tinggal 2, kita ada pilihan sama nak top up sekarang ataupun top up nanti. Tapi kalau kredit dah habis, memang kita ada pilihan. Kita kena top up dulu baru kita boleh login. Itu kalau dah habis lah. Ini kalau masih ada lagi kita ada pilihan lah. So saya pilih untuk top up kemudian. Okey, dia nampak kat situ, dia bagi tahu dia tengah connect dengan server. Okey, login dah berjaya. Hanya semudah itu je. Dan pada pukul 12 malam, sistem akan logoutkan anda secara automatik. Sebab pada pukul 12 malam, sistem Tukang Pro akan buat daily maintenance. Jadi sistem akan logoutkan semua vendor yang login pada setiap hari tu. Jadi, jika korang login banyak akaun dengan menggunakan satu akaun FB personal korang, semua yang korang login tu akan di logoutkan sekaligus. Jadi korang tak perlu nak logoutkan sendiri, tak payah. Semua akan dibuat secara automatik sekaligus. Jadi korang kena login semulalah pada pukul 8 pagi esoknya. Okey, jelas
Jom login setiap hari dan dapatkan job dengan lebih kencang di sistem Tukang Pro. Job lebih kencang, income lebih banyak. Jom gunakan sistem Tukang Pro.